Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi pinjamkan nyawa kita untuk kekal hidup dalam keadaan sihat, dapat kita melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan ini. Tapi jangan lepaskan peluang. Dalam bulan Ramadan ni, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang paling terbaik daripada 12 bulan, ambil kesempatan untuk tambahkan amal-amal soleh. Bila ditanya amal soleh apa yang perlu kita buat, maka di antaranya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah pada awal-awal surah, ayat-ayatnya antara apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apabila orang bertakwa, itu yang pertama, beriman kepada perkara-perkara ghaib. Yang keduanya adalah mendirikan salat. Dan yang ketiganya, kalau kita lihat di sini, amal setelah solat, Allah Ta'ala sebut iaitu menginfakkan sebahagian daripada harta kita di jalan kebaikan. Jadi guna peluang Ramadan ini untuk kita perbanyakkan infak. Jangan kira waktu bila, jangan kira banyak mana, yang penting kita keluarkan. Boleh jadi dengan infak kita itu dapat menjaminkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kedekut dengan diri kita dekat dunia, sebab kita tak tahu manakah amal yang boleh menjaminkan kita untuk masuk dalam syurga. Gunakan infak sebahagian daripada jalan untuk masuk ke dalam syurga. Ingat dalam hadis Nabi sebut apa? Syurga itu ada 8 pintu. Salah satunya adalah berinfak. Gunakanlah infak kita ini, sumbangan kita, wakaf kita, derma kita, bagi makan orang dan sebagainya, dengan makna kata infak dan juga sedekah akan menjaminkan kita untuk masuk ke dalam pintu syurga yang Nabi janjikan. InsyaAllah, jom beramal dalam bulan Ramadan yang ada. Jangan terlambat sebelum berakhirnya Ramadan.